Okey, ni sekarang saya buat test selepas rawatan. Sebelum ni tekan sakit kan. Sekarang ni saya tekan balik tempat. Poin sama tadi yang saya buat. Macam mana rasa? Beza, ada sebelum dan selepas ada beza. Beza kan. Ini poin tadi yang banyak tadi. Ini ni. Ini penting poin ni. Tak tahu kenapa memang sini memang selalu banyak. Sini. Nampak? Dia dah sedap lah. Tekan dah tak sakit sangat dah. Okey. Sini ulu hati ni. Sini. Bahagian-bahagian ni dia nak otot dia lebih lembut. Satu bisa menyucuk pun dah tak ada. Dia kalau problem tekan sikit pun dah sakit. Ni kalau dah cantik, saya tekan kuat pun dia dah boleh tahan dah. Boleh tahan dah. Ni. Nampak? Yang ni kita nak dia dah lebih kempis. Kempis satu dah lembut. Lembut dah sedap lah. Tak ada macam perut macam nak pecah, tondram tu. Kalau dia kena macam tu. Itu kalau kalau kita beli lembu tu. Kan orang cocok kan? Macam tu kan? Dia macam agak-agaknya cocok lah. Cari jarum kan? Rasa nak buat je macam tu. Bila dia dah lembu. Masa macam nak buat tebuk. Tebuk, buat lubang. Dia kempis balik. Tutup lah. Macam tu. Tu cabaran dia. Gas terkurung lah. Jadi kalau macam tu sebenarnya laluan tak puas lah. Kita sedau tak puas. Pasal saya rawatan sekadar nak sedau-sedau bagi saya tu sifat sementara. Tapi masalah masih di sini. Pembuangan najis, lepas tu keluar gas tu banyak-banyak. Bila najis kita berak, gas tu akan ikut sekali. Dia nak macam tu. Jangan berak yang kecil, macam sembelit sikit-sikit tu tak okey. Gas tu tak ikut sama. Masih lagi ada sini. Masuk bagi saya tak okey tu. Ni dah okey. Ni ada lagi ni. Dia bunyi macam tu. Jadi balas dengan produk cuci usus supaya membuang tu cantik. Nanti gejala yang macam ni dah okey dah. Nanti makan je ubat yang tu. Lepas tu kalau boleh sesekali balas dengan produk yang cuci usus tu. Yang saya cakap tadi tu lah. Yang Tersena tu. Pandailah cari timing dia tu. Aloe vera gel pun bagus. Benda-benda yang bagus untuk usus. Termasuklah yang kalau ada Tersena dah. Saya beli online je. Murah je Tersena. Kadang RM15 30 secet. Hari ini tak kerja tu boleh try. Boleh. Contohnya Sabtu Ahad tak kerja contoh. So Jumaat tu dah makan lah. Malam Sabtu tu. Dah boleh minum. So biasa subuh tu dia dah start dah. Dah rasa nak membuang. Ni buang lah. Kau dapat 2-3 kali dah sedap dah perut. Macam tu cara dia.